Masa Mawi datang Kelantan tu, ada polemik dalaman PAS antara Dewan Ulama PAS dengan Tok Guru Aziz. Sebab Dewan Ulama tak setuju Tok Guru Aziz jemput Mawi datang ke Kelantan. Oh, Tok Guru yang Tok Guru Aziz nak. Okey. Nak, Alright. tapi Dewan Ulama tak setuju. Dan Ana pada masa tu ni, Ana berusrah dengan Ketua Dewan Ulama PAS Pusat, Allahyarham Ustaz Arun Taib. Tu nakib Ana lama nakib usrah dengan dia. Jadi Ana ni pergi usrah dengan dia. Dia duk kritik lah Tok Guru. Kritik, kita dengar kritikan kan. Lepas tu kuasa Tuhan ada satu program buat dekat Taman Melewa, program tarbiyah. Jadi Tok Guru Aziz sampai awal. Dia selalu Tok Guru Aziz sampai ni time dia. Tapi hari tu dia banyak free, dia datang awal. Masa tu Ana boleh berbual sampai 2 jam. Sebab dekat pejabat itu, masa dia datang tu tak ada orang nak raih dia sebab orang semua sibuk. Okey. Jadi ada kawan Ana tu, Ustaz Wan Rashidi, dia kata, entah pergi bersembang tu. Tak ada orang nak bersembang dengan dia. Dia duduk seorang tu. Okey. Kita peluang lah Ya kan. betul. Pergi duduk bersembang. Jadi Ana ni, dia cerita satu. Dia cerita pasal dia mengaji India. Dia cerita siapa Tok Guru dia. Kata ni banyak aku kenal. Masa aku belajar Pakistan ni, aku dah jumpa cucu-cucu kepada Tok Guru dia. Dia jumpa Maulana Lahori, Maulana Hasan Ahmad Madani. Dia sebut lah, hebat Tok Guru dia di India, di Pakistan tu pun hebat dah. Bukan biasa. Orang terkenal dah dekat sana kan. Jadi antara benda tu Ana tanya, kata nak tanya soalan Mawi. Ya. Okay, Mawi. Nanti suka dia kata tak apa, tak dengar Ana jawab dalam ucapan penutup Ana nanti. Dia kata gitu. Tak apalah, kita dengar. Dan dia jawab tu best kan. Dia kata kan, dia kata Mawi ni supaya orang ngai ke, macam orang nak memancing ikan. Dia kata kita bila nak ngai, kita kena bawa cacing kan. Tapi bila dapat ikan, kita nak makan ikan, bukan nak makan cacing. Betul. Jadi Mawi tu supaya cacing tu lah. Bukan Mawi tu, orang nak mari tu. Kerak pula tu lah caranya. Kita nak buat Islam kan lagu tu. Kata Ustaz Analyze, scrutinize, criticize.